Selamat pagi, geng. Wah, hari ni kalau tengok kita punya meriah. Hari ni kita ada event. Wah, ini Kokok punya owner boat ni. Wah. Oh, meriah. Berapa bajet berapa dalam 49 bot lah. Lebih kurang lah. Apa? Kongkong Challenger 2.0 GPS Crony. Ah, itu Mr. Bakar-bakar tu. Mr. Bakar-bakar. Ah, siapa belum daftar? Cepat daftar. Ini mesti kat rumah tak tidur ni tu. Sampai sini baru nak tidur ah. Wah. Jetik ujang. Wah, abang polis pun ada jaga. Anjuran GPS Big Family. Oh, sponsor banyak. Oh, hadiah dia. Oh, peserta. Lambai sikit. Alamak. Satu bot kurang-kurang 3 orang. Kali 49 bot. Ini dia tekong Teluk Kabung kita. Apa cerita? Hari ni? Ada cerita ya? Off Teluk Kabung hari ni ya. Kita mancing ikut event Kongkong. Event Kongkong ah. Kita daripada tim hook angler ah. Ini pari Teluk Kabung ni. Okey, bagi meneruskan majlis, saya ada peringatan betul untuk rakan-rakan pemancing. So untuk nombor 1 saya nak maklumkan stesen timbang kita akan buka seawal pukul 4 petang. Dan timbang ikan akhir adalah 5.15 petang. Selepas 5.15 petang, stesen timbang akan ditutup dan ikan yang dibawa selepas waktu tersebut tidak layak untuk masuk ranking atau ditimbang. So sila ambil maklumlah perkara tersebut. Dan nombor 2, pastikan gelang event yang telah kita berikan dipakai sehingga ke akhir majlis. Alright. Nombor 3, kita ada 5 hadiah misteri. 5 hadiah misteri ni berbeza pada lucky draw dan juga berbeza daripada hadiah ranking. Okey. Antara hadiah misterinya, pertama adalah ikan dengan berat 5 kg. Tepat 5 kg, dia dapat hadiah misteri. Kalau ada 2 orang yang datang dengan ikan tepat 5 kg, orang yang paling awal kita akan kira. Okey. Nombor 2, kita ada selfie bersama ikan. Paling baik, paling cun. Okey, nombor 3, video pendek terbaik. Buatlah macam mana pun, nak tunggang ke, nak terbalik ke apa, menyelam. Yang penting keselamatan Okey, nombor 4, kita ada video TikTok terbaik. Video TikTok terbaik boleh tengok dalam group yang kita dalam bagi ya. Okey. Untuk perkara nombor 4, pastikan setiap tanggapan buat satu video pendek tanggapan dan hantar kepada AJK dalam grup yang kita create tu lah, grup WhatsApp yang kita telah create. Dan nombor 5, sempadan memancing. Sempadan memancing
jangan lebih pada Navy Polaret dan jangan main sampai ke tangka Singapura. Tolong Singapura ke Tanjung Bongo. Kita tak nak nanti ada masalah dengan pihak Manitou sebelah negara jiran kita lah. So pastikan main dalam kawasan yang telah kita bandingkan. Dan paling penting jangan sampai ke Batam. Jangan sampai Batam. Okey? Bahasa panjang ni ya. Okey, jom. Lancar jom. Meriah. Deden. Abang Polis Maritim. Wah, ni dia detik-detik penentuan untuk bertarung. Oh, jaga, jangan sampai accident, jaga. Lancar. Mana kau? Warga kau. Aku tak sempat rekod. Tak habis rekod lagi. Kita tengah rekod lagi. Wow. Grip. Ada sama tak ni tadi? Aku rasa lebih kurang. Oi, kena hujung je. Tapi kena kat keras. Alhamdulillah. Tak lah. Pasti. Tengah rekod lagi je Din. Aku baru nak rekod. Kau bayangkan lah. Alhamdulillah. Dah ada. Lagi. Dah. Okey. Ambil gambar pula. Dalam grup. Kau. Dia dah ambil gambar. Sekejap lagi dah boleh pergi sarapan ni je ni. Alhamdulillah. Okey. Oi, siapa? Ya Allah. Dia kata kecil. Online pula ambil gambar, online pula. Dah nak juga. Oh. Jangan Cik Din. Cik Din. Tolong. Jiduk. Ya. Alhamdulillah. Ngam putus. Dua. Yang kedua Wah, ni kuning. Mak. Awak yang kena ketuk. Ha? Kena ketuk. Dia dah lendut. Yang kedua je Din. Yang kedua. Terbaik. Dua. Nak gambar. Tak gambar strike ke tu? Gambar pula. Ambil gambar jangan. Kau dah hantar belum grup? Kena dekat Pak I ada grup. Cik Din baju patah. Baru cakap amai apa? Amai gebu. Ha? Boleh kita berdua ambil je. Apa namanya? Nak ambil gambar juga. Dapat gaya kita boleh pergi sarapan. Ni kuning. Ni kuning. Grip. Ini kuning. Boleh pergi sarapan ni. Nasib baik aku dah angkat dah sauk. Ngam tadi sauk dia. Nak gambar juga. Ya, orang yang tengok ni.
Okey. Nak kita ranking. Baik. Dapat nombor 5 pun tak apa. Nah. Lucut kau punya grip. Baik. Dia orang biar besar pun tak apalah baik. Kita ambil nombor 5. Nombor 5 eh. Baik. Jadilah nombor 5. Boleh buat status ni? Boleh. Boleh ya. Tak, dia suruh hantar dekat grup. Video dengan gambar Pak Is. Tak ada grup ni. Ni kat Faiz. Dekat Pak Is. Tolak ke depan Faiz. Tolak ke depan kan ya? Tak 205 eh. Tolak ke depan lagi. Oh Allah, dah kena ketuk aku ni ha. Abang jap. Ha. Okey. Dah kena ketuk oi. Tu ni. Oh. Lama rekod. Okey. Nanti sambung. Kita cari yang abah-abah pula eh. Oh. Double strike lah. Ha, jadilah ikan goreng. Boy cakap makan mana yang sejak tu. Oh, hari ni makan modal hari ni. Batu mata standby satu tong. Okey, sambung lagi. Aku pakai ni, tak boleh. Video. Aduh. Keluar. Cuba. Kau punya tu kan. Aku dia buat apa? Allah, dia time. Aku cakap nak pindah. Aduh. Bom. Mana dia? Tak sia-sia makin kali ni. Ada ranking ni. Tadi ada orang cakap tak sambut kan. Tu. Dia sambut betul lah. Ada ranking. Awak. Boron. Ada tu. Aku bawa pergi timbang ni lah. Tu cakap direct. Alamak. Habis dah. Masuk dah. Depan kau lagi. Tadi juga makan ni. Terus. Tahu lah. Siapa cakap main ketuk tak? Ada. Lucut. Habis dah, masuk dah. Salah pengenalan. Dah sampai dah. Itu punya makanan. Ada QR bang. Ikan tak makan, kita makan dulu. Makan time. Makan time. Bismillah. Apa tu? MG. Ya, aku dah cakap MG. MG. Apa? Ada juga MG. Dah, Wan. Jadi lah. Ada juga kata orang. Siap buat turun lagi tu. Nampak tu? Jadi lah. Buat rasa-rasa. Kau apa? Okey, dekat pukul 4. Masa dah time untuk timbang. Update hasil lah. Kita update hasil dengan pegang ikan lah. Alamak. 1, 2, 3. Ini yang ada ranking lah. Dalam tu plastik ada lagi sikit. Jadilah tournament untuk hari ni. Alright. Nanti update lagi. Dia kalau tak gabut, kau nanti harga 2.6. Ni aku dah sampai song. Nama Faiz. Tim Hook angler. Okey, tunggu Cik Den lagi satu. Nampaknya
angler. Ranking 20 je dia ambil. Tahulah dia besar-besar pas. Besar-besar bas. Masang paling semua ada ni. Ha. Ini lagi tak mana sikit je dekat depan. Nanti nak balik dia tinggal ni. Macam belum ada yang Belum turun semua lagi ni. Belum balik lagi, ramai lagi. Dengan ikan talang seberat 1.695. Betul lah kau. Kawan tu tak dapat dia. Okey, untuk nombor 9 daripada tim kapak. Oh, ini tim kapak palang juga ni. Nama dia siapa ni? Jaya. Dengan ikan siakap seberat 1.765. Okey. dapat jualan baru lah. Dia kata nak bagi ni. Okey, untuk nombor 4 daripada tim Alu-Alu. Tim Alu-Alu Makno dengan ikan siakap seberat 1.840. Wah, ini tim Alu-Alu dengan tim kapak ni dia berlawan-lawan ni. Okey. Okey, ikan tu kalau tak nak nanti beritahulah. Okey. Aduh, dah berlalat. Okey, untuk nombor 7. Nombor 7 daripada tim Penjinak Monster. Dia selalu bergaduh dengan Abang dengan Jaya tu. Abang mengenai daunnya seberat 2.015. Tu yang apa tak lupa. Tak lupa. Okey, untuk nombor 6 daripada Oh, 6 lah. Siden. 5-6. Betul Siden. Cakap seberat 2.415. Kita okey. Okey. So, kita ucapkan terima kasih kepada Ujang kerana banyak membantu dalam menjalankan program juga. Dan kita teruskan juga dengan Jadun. Tengok sini, mantap. Jangan apa. Okey, terbaik. Okey. Untuk ikan 5 kilo Bolot lagi. Berikan jalan tak ada. Jadi kita ganti dengan cabutan berkuah. Okey, kita untuk buat untuk menyampaikan hadiah dan diisi oleh saudara Mawi kita. Tepuk sikit. Ini kita tak dapat ini dulu ni. Okey, bagi hadiah nombor 5. Nombor 5 dimenangi oleh kumpulan Memerang. Oh, jangan Memerang. Pasir. 4 lah. Okey, nama kecil dengan ikan unga seberat 2.495. Bagi berpuas sikit. Lebih sikit dia besar lagi. Dia 2.6. Amir dah balik. Amir dah balik. Nombor 4 lah. Dia random dia yang pekerja dia. Amir dah balik. Gimana pun. Okey. Tebal sangat tu. Okey, untuk hadiah nombor 5 ni bawa Okey. Nombor 5 meh. Oh, you are my friend. Okey. Boleh. Masuk tu. Masuk. Alamak Okey. Bagi hadiah nombor 4. Nombor 4 dimenangi oleh Hook Angler Faiz. Dengan ikan siakap seberat 2.655 kilogram.
Alamak, bergegor lah. Okey. Okey, tepuk sikit. Okey. Bagi hadiah nombor 3. Bergegor lah. Aduh. Nama tim pun memang. Nama tim pun dah power. Okey, nama tim dia power. Dengan peserta bernama Noben mengalahkan Kerapu seberat 2.790. Nama tim pun Pegang sekejap aku nak masuk lontong. Ini saya kenal ni. Tak jadi lah. Kau punya tu apa bergegor.